Plus hari ke-7 macam tu aku fikir tak apa ni, give up lah kan, let go kan. Kita kena belajar untuk let go kan. So aku let go lah kan. So kebiasaannya macam hari tu petang aku selalu dapat call lah daripada scammer kan, nombor-nombor random, handphone semua ni kan. Aku tengah main game masa tu. So aku fikir ni mesti scammer ni kan. Tapi aku nak tahu juga scammer ke tak scammer kan. So aku tekan loudspeaker kan. Aku cakap apa? Sebab kau main kat scammer. Aku ingat scammer kan. Apa? Assalamualaikum bro, ni Anwari ni, director komen. Aku dah alamak kan. Tapi dah sound dulu lah. Aku terus tutup game. Terus tutup speaker kan. Aku terus cakap bro, sorry bro, aku ingat kau scam. So aku dah banyak kali kena kan. So tak ada hal semua kan. Aku nak beritahu kau kan, yang untuk production side kita orang pilih kau lah. Macam alhamdulillah kan. Tapi kau kena lalu satu lagi fasa. Oi, tak habis. Tak habis lagi. Aku cakap aduh, tak Fasa habis. Fasa apa tu? Fasa nombor 4 dah. Kau kena jumpa bos-bos besar Astro. Aku macam aduh, jauh lagi ni kan. So tak apa lah. Aku macam separuh daripada news yang dibagi aku tu aku happy lah. Separuh lagi, satu lagi cabaran kan. Macam okay, tak apalah, hadap je lah. Alah, dah hadap benda ni kan.